Baru ni saya balik Johor untuk belajar cara masak lontong Johor dan ni kita dah R&D dekat kedai. Korang tengoklah kita punya kepekatan dia. Bahan-bahan ni pun banyak. So saya memang follow sebiji-sebiji resipi Johor. Cumanya kita masih tengah berfikir sama ada nak masukkan kuah kacang ataupun tak. Sebab lontong Johor ni bahan dia kena ada kuah kacang, sambal dan juga serunding kelapa. Jadi sambal dan serunding kelapa kita buat, kita make homemade. Kita buat sendiri korang. Ni serunding kelapa kita buat sendiri, tapi dia punya dia punya kelapa parut ni tak berapa cantik. Kita beli dekat kedai, dah siap, so dia tak berapa cantik. Sepatutnya dia kena halus-halus macam tu kan. Tapi rasa dia sedap lah. Okay, saya just nak bagi tahu korang, serunding kelapa ni kita buat sendiri, bukan beli. So lontong pun kita dah siap. Ini kejap lagi saya akan tambah air panas sikit sebab dia dah pekat lah. Sebab kita dah masak tadi, saya biarkan dia. Nanti saya akan tunjuk kat korang macam mana kita plating. Korang kalau makan lontong, apa lagi korang letak? Korang letak tak kuah kacang? Sebab saya sebagai orang Penang, first time saya pergi sana, saya tahu lontong ni kena makan dengan kuah kacang. Sama ni saya tengok orang makan dengan sambal dengan telur je. Rupanya dia ada yang letak serunding, kuah kacang pun ada, sambal ikan bilis. Jadi benda-benda barulah untuk saya. Korang boleh share dekat komen.